Macam mana kita nak jaga aib rumah tangga? Berikutan daripada kecenderungan yang suka memviral-viralkan lah. Kak Tan cakap secara general. Kak Tan tengok hari ni kan, orang suka sangat membuka aib melalui media sosial. Kalau kita ada masalah rumah tangga, jangan libatkan orang-orang luar. Jangan kita viral-viralkan tau. Benda yang dah viral ni sayang, dia tak boleh hilang tau tak? Yang dah masuk dekat media sosial ni, dia disimpan sana dekat cloud sana kena simpan ni tau tak? Dia sampai bila-bila pun akan ada. You tak boleh fikir perasaan you sahaja. You kena fikir perasaan anak-anak. Macam mana anak-anak you rasa nanti kalau dia orang dah besar, dah masuk universiti, ada orang tahu kisah tu, orang tunjuk dekat dia, orang viralkan balik, ini bapak kau dulu. Macam mana satu hari kalau anak tu membesar jadi artis popular yang dipuja oleh jutaan peminat. Macam mana kalau anak you tu jadi politician, dia nak masuk bertanding, time dia nak bertanding, orang keluarkan balik video lama ayah dia. Kalau nak bercerai, bercerai dengan cara yang beradab. Jangan buka aib pasangan. Kita memang tahu hati memang sakit, hati memang marah. Jadi mak-mak, ayah-ayah, ketika anda nak memalukan pasangan anda, fikir panjang-panjang.